Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kepada semua tengah menonton video ni, sebenarnya saya baru balik daripada orang kata mega fan screening Clone the movie. Okey, tadi pas api tu masa teman-teman tengah duk tunggu apa semua tu, nampak ada satu benda yang ada dalam ni, bukan satu lah, dua benda yang ada dalam ni yang dikatakan baru PMB dekat kilang ataupun dekat tempat buat dia lah. Jadi tanpa melengahkan masa, mai kita tengok apa yang saya dapat dekat sana. Okey, yang pertama ini dia. Ini komik pasal seruan Johan hitam. Kenapa kulit dia putih? Atas dia pun orang kata bukan atas licin. Sebabnya dikatakan ini selalunya orang kata dicari oleh kartunis ataupun pelukis-pelukis ataupun yang pandai lukis ke, nak lukis sendiri ke. Jadi boleh dapatkan komik ni. Jadi bolehlah lukis dia punya cover sendiri, nak buat fan art ke ataupun memang nak lukis sendiri kulit dia seperti yang digambarkan. Jadi ini harganya RM25. RM25. Komik terbaik lah. Okey. Seterusnya, ini yang paling syok tengok ni. Ni. Sulit dan persendirian. Sulit dan persendirian masih lagi dalam plastik, elok lagi. Mai kita tengok apa ada dalam ni. Kulit dia macam tak kan. Buka dulu. Buka. Dia file macam ni. Nah, kita buka tengok apa satu-satu. Yang pertama sekali, ini dia. Balik pula. Oh, ada stiker. Buka. Ini stiker. Jom tengok movie 29 hari bulan Mei 2025. Ini stiker. Boleh ramai-ramai kita pergi support filem Clone Man. Jadi ini macam ni pilihan. Ini bukan stiker. Ini letak kat besi dia, lekat apa dia? Magnet. Boleh lah letak kat peti ais ke paku lawa. Nipis dia letak kat peti ais, dia tak berat. Seterusnya, kita ada postcard. Kita ada postcard Clone Man. Postcard Clone Man. Jom tengok wayang 29 Mei 2025. Jadi support. Ini tak belakang dulu. Tak apa, kita terus tengok lah. Ini dia, kitab Tumpoi Perspektif. Kitab mengenai kitab Clone Man ni, semua karakter punya description ada dalam ni. Kita boleh tengok, kita ada Tiongman, kita ada Sarit Dandul, kita ada Samad, kita ada Clone Man, kita ada Borhan dan Bebeh. Ramai lagi lah yang ada dalam ni. Boleh tengok. Bookman lah, Samurai, dan jangan risau, depan ni ada juga komik. Dia ambil mana komik ni? Ini komik yang lawan orang kata, lawan Ahmad Nisfu tu. Yang first tu. Okey, jadi kitab ni kena dapatkan. Ini dia dah baru. Sebab ada itu siapa buat dia macam ramai tanya juga kan, mana nak dapat kitab ni? Okey, sekarang kitab ni dah ada. Dia siap set lagi. Dan seterusnya dalam file tu juga ada surat khabar ni. Clone Man diberkas. Metropolitan Tumpoi bermisi lagi. Lepas tu ada ni poster filem belakang pasal Tumpoi Cup 2025. Dia macam berita-berita lah kan. Ada. Bolehlah tengok sendiri. Jadi siapa yang nak baca orang kata surat khabar ni, boleh juga dapatkan. Sebab semuanya ada dalam satu file ni. Kata satu set lah. Set sulit dan persendirian. Jadi itu dia. Ini boleh dapatkan harga dia RM25. Ini RM50. Jadi siapa nak, aku dapat tahu sagi ke pagi. Tak kira lah 29 katanya mereka dah boleh dapatkan di Reruai Pesta Buku Seri Ayu Aras 3. Seri Ayu kalau tak salah, yang Aras 3. Kalau naik eskalator yang belah ni pentas belah kiri tu, kalau pandai pusing belakang, apa dapat balik. Dapat tengok ada tulis Clone Man, banner Clone Man tu. Apa boleh kita tanya, ada benda-benda ni. Jadi jangan lupa dapatkan segera. Pesta Buku sampai 1 Jun saja. Jadi kalau tidak, tak tahulah nak dapatkan kat mana. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.